6 tahun lepas, Disney bagi kita satu movie yang bagi aku perfect. Zootopia, movie buddy cop yang bukan sekadar lawak tapi ada mesej mendalam pasal prejudis. Jadi, bila diorang announce sequel, sejujurnya aku agak anxious. Boleh ke diorang top balik original magic tu? Ke sekadar nak buat duit je? Tapi, lepas tengok plot Zootopia tu, jawapan dia sangat clear. Zootopia tu bukan sekadar sambungan, tapi dia lagi deep. Kalau movie pertama pasal jangan judge buku dari kulitnya, movie kedua ni lagi hardcore. Hari ni aku nak argue satu benda. Zootopia 2 lagi bagus daripada yang pertama. Movie ni berjaya sebab dia tukar fokus daripada masalah individu kepada masalah sistemik yang berakar umbi. Jom kita breakdown kenapa sequel ni sebenarnya satu cinematic masterpiece. Sebelum tu, please subscribe the channel and like the videos. Korang punya support amatlah dihargai. Alright, let's go. Okay, kita start dengan Nick dan Judy. Dekat hujung movie pertama, semuanya nampak happy ending kan? Tapi, dalam Zootopia 2, realiti dia tak seindah itu. Diorang dah jadi official partners dekat Zootopia Police Department, tapi chemistry diorang masih lagi tak perfect. Judy masih lagi dengan perangai reckless dia, manakala Nick pula jenis yang suka sorok perasaan dia dengan sarcastic jokes. Benda ni jadi makin teruk sampai diorang kena hantar pergi counselling dengan Dr. Fazby. Critics dari site Roger Ebert ada sebut, core movie ni adalah pasal apa yang Nick dan Judy belajar tentang pilihan, strategi dan macam mana nak jadi kawan yang betul. Plot jadi makin intens bila reptilia muncul dalam bandar mamalia ni. Ada seekor ular bernama Gary the Snake yang curi satu jurnal rahsia pasal sejarah bandar Zootopia. Lepas tu, Chief Bogo kena gigit dan Nick dengan Judy kena frame. Bayangkan, hero kita sekarang jadi fugitives. Diorang bukan lagi polis, tapi penjenayah yang kena lari dari jabatan sendiri. Ini satu move yang bijak sebab dia paksa Nick dan Judy untuk tengok Zootopia dari sudut pandang orang luar atau outsider. Ini bahagian yang buatkan Zootopia 2 lagi superior. Movie pertama pasal bias, macam mana kita tengok orang lain. Tapi Zootopia 2 pasal ketidakadilan sistemik. Dalam perjalanan diorang sebagai pelarian, Nick dan Judy jumpa satu tempat rahsia panggil Marsh Market. Ini adalah komuniti reptilia yang selama ni kena pulau dan kena exclude dari Zootopia. Rupa-rupanya, pengasas bandar ni, Ebenezer Lingsley, adalah seorang penipu. Bandar Zootopia yang nampak perfect tu sebenarnya dibina atas hasil kerja moyang Gary, seekor reptilia bernama Agnes. Lingsley curi idea Agnes, frame dia dan bina bandar atas tanah asal reptilia. Dalam movie Zootopia 1, soalan utamanya adalah boleh ke predator dan prey berkawan? Tapi movie kedua ni tanya soalan, boleh ke sebuah bandar tu dianggap adil kalau dia dibina atas penipuan dan penindasan? Pada aku, both movies ada social commentary yang berat, tapi untuk Zootopia 2, the subject matter lebih mendalam. Sekarang, kita sembang pasal Nick Wilde. Dalam movie pertama, Nick cuma nak buktikan yang dia bukan sekadar musang yang licik. Tapi dalam sequel ni, Nick kena buat decision paling besar dalam hidup dia. Bila keadaan jadi makin teruk, Nick sebenarnya nak give up dan lari. Tapi Judy tak bagi. Watak antagonis baru, Pobert, anak Lingsley yang nampak macam baik ni, sebenarnya lagi bahaya dari Bellwether, iaitu antagonis filem pertama. Dia bukan jahat sebab ideologi, tapi dia jahat sebab dia nak jaga status kekayaan keluarga dia. Dia sanggup biarkan sistem tu rosak asalkan dia untung. Peak movie ni bila Judy kena racun dan Gary hampir mati beku. Dekat sinilah Nick betul-betul jadi hero. Dia tak guna tipu helah je, tapi dia sanggup korbankan diri untuk selamatkan kawan-kawan dia. Dia buang ego dia buang rasa takut dia and dia step up. Evolusi karakter Nick dekat sini jauh lagi matang dari movie pertama. Lagi satu sebab kenapa Zootopia 2 lagi best adalah visual dan world building dia. Kita bukan setakat tengok tempat biasa, tapi kita dibawa ke kawasan baru macam padang pasir, kawasan air untuk mamalia laut dan gunung salji yang mencabar. Setiap environment ni bukan sekadar hiasan. Macam yang ramai kritik puji, setiap tempat ni ada kaitan dengan plot. Contohnya, kawasan gunung salji itulah tempat diorang jumpa bukti penipuan sejarah Zootopia. Animation dia memang top notch dan buatkan dunia Zootopia rasa lagi hidup dan luas. So, final verdict aku, Zootopia 2 berjaya sebab dia tak play safe.
Dia ambil risiko untuk ceritakan pasal sejarah yang pahit, pasal penindasan dan pasal macam mana nak betulkan sesuatu yang dah lama rosak. Hubungan Nick dan Judy bukan lagi sekadar kawan biasa, tapi diorang adalah partners yang sanggup lawan sistem demi kebenaran. Kalau korang rasa movie pertama dah cukup bagus, Zootopia 2 akan buat korang fikir 2 kali pasal dunia yang kita duduk sekarang. Bandar yang nampak perfect tak semestinya betul-betul adil. Kadang-kadang, kita kena runtuhkan dinding lama untuk bina masa depan yang lebih baik untuk semua, tak kira mamalia atau reptilia. Itu saja dari aku. Korang rasa macam mana? Zootopia 2 lagi best atau korang stay dengan yang pertama? Let me know dekat komen. Alright, thank you for watching and subscribe for more. Ciao.